rumah yang lebih gemilang. Bersama gandakan pahala, ringankan beban mereka yang memerlukan. Bersama Yapim, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama Yapim. Rancangan Kenali Yapim ini dibawakan kepada anda oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Jom berinfak bersama Yapim. IKIM FM Taizo Alexander Al-Musin. Alhamdulillah sambung dalam segmen slot Temu Bual di IKIM FM bersama dengan Yapim. Segmen Kenali Yapim, Pembangunan Keusahawanan dan Inisiatif Halal, bersama dengan temu kita yang berusaha Encik Rosman bin Muhammad dan juga merupakan Ketua Unit Pembangunan Inisiatif Halal, dan juga yang berusaha Muhammad Yusof bin Muhammad Surid, merupakan usahawan Yapim Angku Trading. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, dan tentunya untuk pagi ni nak ucapkan terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kami. Kita ada usahawan dan juga tentunya daripada unit pembangunan inisiatif halal. Dan sebelum tu kita nak tahulah lebih lanjut tentang Yapim ni. Apakah sebenarnya, apakah yang boleh membuatkan terlibat dalam membangunkan usahawan? Ada kriteria ke nak kena tengok dulu kan, nak lepas kan? Silakan. Okey, terima kasih Musin dan Taizo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan peranan Yapim dalam membangunkan program keusahawanan ni, dan tentunya dia melibatkan usahawan lah. Jadi kalau kita tengok di sini, kami bantu usahawan-usahawan yang memerlukan. Jadi yang kita terpilih dan juga yang terpilih lah untuk kami bantu. Jadi di division sosioekonomi di bawah seksyen pembangunan usahawan, kami ada memberi bantuan kepada usahawan-usahawan yang berkelayakan untuk kami bantu. Dan yang apa boleh saya kongsikan di sini adalah di seksyen pembangunan usahawan itu sendiri, kami mempunyai dua inisiatif Yapim lah. Yang pertamanya adalah program pembangunan komuniti Yapim, dan yang kedua adalah program pembangunan inisiatif halal lah setakat ni lah. Dan setakat dari segi bantuannya, apa yang diberikan dalam bentuk kewangan ataupun bentuk kursus ke? Okey, di samping tu juga di seksyen pembangunan usahawan ni kami lihat usahawan-usahawan ni kami bantu dari aspek bimbingan, latihan, lagi peralatan dan pemagasaan produk lah. Okey, dan tentunya antara yang telah pun dibantu iaitu Encik Yusof dari Angku Trading. Okey, mungkin boleh ceritakan Encik Yusof, apakah sebenarnya Angku Trading ni? Ramai nak tengok, kalau anda boleh saksikan di YouTube dan juga di Facebook IKIM FM sekarang ni kan dah ada punya produk kat depan saya ni, daging dendeng Ibu Gaya. Mungkin boleh ceritakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Yapim kerana memberi ruang kepada saya dalam bersiaran dengan IKM, lagi-lagi dengan DJ tersohor kita, Bang Taizo. Kalau kita ceritakan penglibatan Angku Trading di dalam bisnes ni bersama dengan Yapim, pada mulanya kami terlibat bersama Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dalam pembentukan halal bagi produk-produk yang saya buat ni lah. Okay, jadi daripada program Jabatan Agama Islam itu, kami disusurkan dengan pihak Yapim. Okay, seramai lebih 30 usahawan yang terlibat pada waktu itu, dan hanya sebahagian terpilih. Betul Cik Rosman? Hanya sebahagian terpilih, dan Alhamdulillah Angku Trading merupakan salah satu company yang dipilih oleh pihak Yapim bagi meneruskan kesinambungan dalam bentuk perniagaan ni lah. Jadi bantuan yang kami dapat daripada pihak Yapim ni adalah bantuan yang bernilai RM10,000, yang mana RM10,000 tu kami gunakan bagi membesarkan bengkel ataupun tempat production usaha kita punya produk lah. Kalau sebelum ni kita punya skala production kita ataupun bengkel tu dalam 10 kali 15 kaki, tapi bila kami dibantu oleh pihak Yapim, kami telah membesarkan bengkel kami seluas 25 ke 30 kaki. Dan daripada bantuan itu kita buat ubah suai mengikut spek-spek bagi membolehkan kami mendapatkan halal. Di situ. Terima kasih kepada pihak Yapim kat situ. Alhamdulillah. Dan juga dari sudut Yapim, bagaimana apa yang Yapim tekankan untuk memastikan produk ni bukan saja dia patuh dari segi syariah, tapi boleh jadi orang kata apa? Boleh bersaing lah di pentas perniagaan di Malaysia ni. Okey, terima kasih. Di Yapim kami membantu bukan saja dari sudut latihan dan bimbingan tu tadi,
Seperti saya cakap tadi, kami juga membantu daripada pemaksaan produk. Dan juga baik pulih premis itu sendirilah. Jadi kepada pengusaha-pengusaha usahawan ataupun usahawan-usahawan kecil kita yang berminat untuk memohon persijilan halal ni, kami kena buat saringan terlebih dahulu, sama ada dia ni memenuhi kriteria halal JAKIM ataupun tidak. Apakah saringan ataupun kriteria yang akan dipilih? Adakah kena interview ke atau macam mana? Kami akan pergi buat kunjungan ke rumah, ke premis masing-masing lah. Berkala. Mana saya visit, kami dapat nama daripada Pejabat Agama Islam Negeri, contoh, bahagian pengurusan halal, bagi kepada Yapim, yang Yapim akan pergi buat kunjungan. Di semasa buat kunjungan tu tadilah, nanti kami akan pastikan sama ada apa bentuk keperluan yang perlu kami bantu bagi dia memohon pensijilan halal tadi. Dari segi macam nak ukur kejayaan satu bisnes kan, contoh macam Angku Trading, apakah yang menjadikan Angku Trading ni melepasi tahap di mana inilah dia kita punya ikon untuk perniagaan di Yapim ni? Okey, kalau katakan dari segi produk-produk usahawan ni, matlamat utama kami adalah pemasaran lah. Kalau katakan satu produk itu tidak ada persijilan halal, makna pemasaran dia tidak meluas. Dia mungkin pemasaran dia di sekitar dia usahawan tersebut saja. Jadi dengan adanya halal, produk-produk ni akan pergi lebih jauh. Bukan halal saja. Kalau kita tengok di sini pun, mungkin kita ada sijil halal tapi kita tak ada barcode untuk masuk ke pasar raya. Contohnya. Jadi kami pun bantu dari segi supply barcode kepada usahawan-usahawan yang terpilih nantilah. Dari situ juga kami akan, kriteria dia senang. Kalau ikut kriteria JAKIM ni, produk-produk hasilan daripada rumah ni setakat ni tak dibenarkanlah untuk mengambil halal lah. Melainkan dia ada bengkel, maknanya dia tak boleh guna dapur rumah tu sebagai untuk memohon halal. Persijilan halal. Satu kriteria. Dan mungkin Angku Trading, Encik Yusof nak ceritakan tentang apakah produk yang telah pun dikeluarkan oleh Angku Trading. Okey, buat masa ni Angku Trading mengeluarkan 2 produk saja di dalam pasaran sebab biar kita tak banyak tapi kita berkualiti. Salah satunya tak banyak tapi ada. Tak banyak tapi ada. Okey. Tapi kalau ikut blueprint kita, insya-Allah kita akan ada more than 15 produk lah. Tapi buat masa sekarang ni kita baru fasa yang kedua, makna tahun kedua. Tahun pertama kita ambil masa untuk R&D sebab produk apabila kita masukkan dalam konsep retort, dia ada kelainan sikit. Jadi saya habiskan masa lebih kurang 8 ke 9 bulan untuk buat R&D saja. Dan daripada situlah terasalah daging dendeng ibu gayah yang berbentuk retort. Kenapa retort? Sebab yang pertama kita nak bekalkan produk ni kepada mereka yang memerlukan. Kalau satu ketika dulu retort ni digunakan bagi orang yang berada dalam pekerjaan yang seperti askar, yang mana makanan perlu masuk dalam hutan Jadi sekarang ni retort ni, makanan ni dah menjadi pilihan suri rumah juga. Yang mana suri rumah tu kita tak adalah kita kata malas, tapi tak ada masa untuk memasak. Jadi produk ni buka dan makan. Sebagai ready to eat lah. Ready to eat. Jadi orang pergi umrah pun buka dan makan. Orang pergi travel sekalipun, kalau transit dekat mana-mana, transit 1 jam 2 jam, buka dan makan. Dan yang paling menarik dalam dendeng ibu gayah ni, kalau selalunya kita dengar produk retort, kita buka dan bila kita buka dalam tu kita terus jumpa makanan. Jadi bila jumpa makanan, kita kena habiskan ataupun kita kena simpan. Bila simpan, makanan tu dah jadi biasalah, bukan lagi konsepnya retort. Jadi kat sini kita ada 2 pouch lagi. Contohlah Bang Taizo pergi mana-mana, transit dekat Dubai selama sejam 2 jam, nak lapar waktu tu, nak makan, nak keluar masakan orang Malaysia. Waktu tu belum teringin lagi, 8 jam. Kan? Jadi masalah nak keluar daripada terminal, jadi buka saja ni, habiskan satu pouch ni saja, satu pouch lagi boleh simpan. Kalau kita pergi mana-mana sekalipun, kalau kita pergi trekking, jaga trekking ataupun kita pergi ni sekalipun, checkpoint ke satu checkpoint kita boleh habiskan satu dulu. Untuk retort ketahanan ni berapa lama? 2 tahun ataupun 9 bulan? Kalau ikut R&D sebenarnya retort dia bertahan 36 bulan, tapi normally kita akan kata kepada customer 18 bulan. Tapi normally selalunya 6-7 bulan memang dah clear lah. Okey, setakat ini keluaran daripada Angku Trading, kita ada daging dendeng ibu gayah dan juga bilis. Serunding bilis. Jadi kita bawa ke market serunding bilis. Serunding bilis ni salah satu makanan tradisi keluarga juga. Kalau selalunya kat pasaran kita dengar sambal bilis. Jadi ni adalah serunding. Konsep masakan yang berbeza, tapi rencah mungkin hampir sama. Ada USP-nya lah. Okey, baik, kembali lagi selepas ini IKIM FM. Bahan at Inspirasi Pagi. Lebih 4 dekad, Yapim terus melangkah, menyantuni, membina harapan dan menyemai senyuman buat mereka yang memerlukan. Dengan teras pembangunan ekonomi Islam, pendidikan dan kemasyarakatan,
Inilah kunci masa depan ummah yang lebih gemilang. Bersama gandakan pahala, ringankan beban mereka yang memerlukan. Bersama Yapim, amal jadi mudah, pahala jadi berlipat ganda. Layari kasih.yapim.my hari ini. Infak anda, sinar buat mereka. Jom berinfak bersama Yapim. Nak menang pakej PIN kerana media IKIM bernilai sehingga RM50,000? Jom sertai kempen iklan dan menang IKIM FM. Ini adalah peluang keemasan untuk jenama anda didengari di seluruh negara secara percuma. Tempah iklan antara 1 Oktober hingga 31 Disember 2025 untuk menyertai kempen ini. Terbuka untuk semua kategori pelanggan. Jangan tunggu lagi. Iklan dan menang di IKIM FM. Info lanjut di ikimfm.my atau hubungi 017-323-5413. Tertakluk terma dan syarat. Saat hati disapa rindu ke tanah suci, inilah masa terbaik untuk penuhi janji. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Umrah musim baru dari November 2026 hingga Februari 2027. Hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej Ramadan dan Syawal 2026 juga dah dibuka. Hubungi 010-928-8448 untuk maklumat lanjut. Atau kunjungi cawangan Insaf Travel and Tours berdekatan anda. Insaf dulu, baru travel. Johor Bahru 106.2. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rebahan at Inspirasi Pagi. FM Taizu Alexander Al-Mohsin sambung dalam segmen Kenali Yapim, Pembangunan Keusahawanan dan Inisiatif Halal bersama dengan Ibu Sen Cik Rosman bin Muhammad, Ketua Unit Pembangunan Inisiatif Halal, dan Yang Berusaha Muhammad Yusof bin Muhammad Surid merupakan usahawan Yapim Angku Trading. Ya, bercakap tentang Yapim ni, ada lagi usaha-usaha yang terkini daripada Yapim iaitu PPKY. PPKY. Okey, mungkin boleh terangkan apakah PPKY tu? Okey, PPKY ni bermaksud Program Pembangunan Komuniti Yapim. Jadi biasanya kami akan kerjasama dengan pusat-pusat komuniti seperti masjid, institusi pendidikan dan juga yayasan lah. Untuk kami fokus kepada peserta di bawah karya masing-masing lah. Jadi tujuan utama PPKY ni adalah satu usaha ataupun inisiatif Yapim yang dikatakan baik sebabnya bagi membantu karya-karya menambah pendapatan. Program PPKY ni bukan menjadi sumber pendapatan, dia adalah penambahan pendapatan. Itu kena faham. Jadi golongan sasaran kita adalah daripada kalangan B40, ibu tunggal, asnaf dan yang mana yang terkait dengan kriteria itulah. Jadi apa yang kami bantu ni, kami buatkan satu projek dan komuniti tersebut boleh jalankan projek tersebut secara komuniti lah. Dan hasil daripada projek tersebut akan diagihkan bersama lah. Okey. Yang itu saja rasa saya untuk apa ni? PPKY. Okey. Dan lagi satu berkenaan dengan halal. Saya terangkan sedikit berkenaan dengan apa inisiatif halal yang ada di Seksyen Pembangunan Usahawan ataupun di Yapim itu sendiri. Yang pertamanya, kalau kita tengok macam Cik Angku ni tadi, Cik Yusof, dia ada salah seorang peserta daripada bengkel permohonan halal Negeri Sembilan. Dan Yapim juga terlibat dalam bengkel itulah. Biasanya bengkel ni kami kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan peserta ada ataupun program ni ada secara percuma sebenarnya. Jadi sebab tu selain daripada itu, kami juga dalam pengasihan produk, kami bantu dari segi pembungkusan, pelabelan produk itu sendiri, fakta nutrisi,
tarikh luput dan juga bakut lah untuk membantu usahawan-usahawan yang terkait dengan permohonan halal. Sebelum ni ada 30 orang usahawan terpilih. Ya, dia ni untuk Negeri Sembilan sajalah. Kami bergerak di seluruh Malaysia sebenarnya. Tapi yang paling rapat dengan kami adalah Negeri Sembilan lah. Ada lagi, baru-baru ni baru habis, seramai 39 peserta juga yang terlibat. Jadi mungkin dijangkakan dia ni mendapat sedia pada bulan 1 nantilah. Sedia halal. Sedia halal. Dan selepas ni kalau ada sesiapa nak mohon pun boleh lagi. Boleh. Tapi melalui Jabatan Agama ke ataupun melalui YAPIM? Biasanya kami akan bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam lah. Maknanya bahagian pengurusan halal negeri lah di seluruh Malaysia lah. Biasanya dia yang akan mendapatkan peserta-peserta dan kami akan saring balik semula. Okey. Dan Cik Yusof, dari Angku Trading mungkin nak bagi tahu tentang manfaat yang telah pun didapati melalui YAPIM ni, apa yang boleh diwawarkan, diceritakan kepada ramai agama. Mungkin selepas ni ramai juga usahawan-usahawan yang lain nak turut serta. Okey, saya mengambil kesempatan ni untuk merakamkan penghargaan banyak terima kasih kepada pihak YAPIM kerana membantu kami dari segi pembentukan produk ni sehingga ke pasaran. Daripada membantu kami untuk mendapatkan halal. Yang menariknya halal ni, satu ketika ni halal ni dia berkaitan dengan Islam. Tapi zaman kita, waktu ni kita perlu sedar bahawa halal ni milik semua. Orang bukan Islam pun dah mencari makanan halal sebab ianya adalah berkaitan hygiene, kebersihan. Okay, bagi mereka di luar sana yang ada sesuatu nak dibuat di pasaran, market ataupun produk-produk, boleh terus buat pertanyaan kepada YAPIM kerana YAPIM memang ada salah satu cawang atau salah satu department yang menguruskan pengurusan halal ni, insyaAllah. Dari segi pembungkusan ataupun packaging, design dan sebagainya, adakah dibantu oleh YAPIM ataupun itu Angku Trading sendiri? Yang buat saya dengan YAPIM, kita berurusan dari segi bengkel lah. Pembesaran bengkel ataupun kita naikkan pengubahsuaian bengkel mengikut requirement halal tu. Macam packaging ni semua kita buat sendiri. Tapi sangat cantik sebenarnya, color dia sangat menyelah, menyebabkan saya sangat tertarik untuk dapatkan daging dendeng Ibu Gayah. Ibu Gayah ni siapa, mak ke? Ibu Gayah mak saya. Produk ni sebenarnya dah 3 ke 4 generasi. Cuma kita baru start marketing kan generasi ke saya keempat. Okey, dan juga kalau serunding bilis Uwan okey, itu apa pula sebenarnya? Serunding bilis Uwan itu 3 elemen dalam dia. Yang pertama bilis, yang kedua kacang dan yang ketiga bawang, tu saja. Kalau siapa nak dapatkan produk ni dari mana? Okey, siapa nak dapatkan produk ni boleh terus ke mana-mana platform jualan kami lah. Ada di TikTok, ada di Shopee, insya-Allah. Kalau sebelum ni kita fokus kepada offline. Tapi bila kita berjumpa dengan YAPIM pun ada juga berkongsi sharing dengan kita bagaimana nak marketing kan. Jadi kita sekarang ni 50% online, 50% offline, insyaAllah. Okey, dan tentunya mungkin Cik Rosman nak ceritakan tentang bagaimana caranya sesiapa yang ingin mendapatkan peluang dan juga ruang untuk mendapatkan halal. Bukan senang nak dapatkan sijil halal ni kan? Mungkin ada selepas ni yang nak berhubung dengan Cik Rosman, bagaimana? Kalau katakan terbuka kepada usahawan-usahawan di luar sana, sesiapa yang ingin memohon persediaan halal, boleh saja berhubung dengan YAPIM teruslah. Maknanya kami akan, macam saya cakap tadi, kami bukan terus bantu, kami akan buat seringan terlebih dahulu, dan apa keperluan tu untuk kami bantu, tuan boleh tulis surat kepada YAPIM sendiri ataupun melalui platform-platform YAPIM lah. Di situ kami akan war-warkan apa jua program yang ada di YAPIM dan bila-bila program yang itu akan diadakan di setiap negeri. Itu saja. Okey, baik. Jadi kata akhir dah kepada untuk pesan kepada semua orang daripada Encik Rosman. Saya selaku ketua unit di bahagian seksyen pembangunan usahawan ni, mengalu-alukan usahawan-usahawan di luar sana, mohonlah sijil halal, sebab ia ada merupakan sunnah kita jugalah. Jadi di samping itu juga halal ni boleh meningkatkan kita punya sosioekonomi, pendapatan dan juga pasaran yang lebih luas lah. Itu saja. Baik, dan juga pada Encik Yusof, apakah nak mengajak ramai untuk sama-sama menjadi seperti mana Angku Trading juga? Ya, dapatkan daging dendeng. Itu pun sama juga. Saya nak ajak tu tentang produk ya lah. Betul. Okey, daging dendeng Ibu Gayah bukan sekadar makanan tapi warisan. Kena rasa lah. Boleh makan dengan nasi padan-padan ni sedap ni. InsyaAllah. Jadi ni 9
Village. belah mana ni? Kita Ampangan. 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 Bengkel di sana Ampangan jalan kaki pergi stadium untuk bola. Sebelah. Okey, baik. Terima kasih kepada dua tetamu kita pada hari ini, Encik Rosman dan Encik Mat Yusof, iaitu hari ini bercerita tentang tajuk pembangunan keusahawanan dan inisiatif halal. Kepada Encik Rosman sebagai Ketua Unit Pembangunan Inisiatif Halal, terima kasih, dan juga kepada Encik Yusof merupakan CEO Angku Trading. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa pada masa akan datang. InsyaAllah. IKIM FM. Rancangan Kenali Yapim sebentar tadi telah dibawakan kepada anda oleh